rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya. Dan sesungguhnya dia kata, maka sesungguhnya telah datang seorang laki-laki mengaduhainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia kata, ya Rasulullah, inna abi yuridu an yuhtaja mali. Dia kata, wahai Rasulullah, ni seorang lelaki ni dia pergi mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, inna abi, bahwasanya bapakku yuridu an yuhtaja mali, dia ni nak hartaku. Sesungguhnya ya Rasulullah, bapakku nak duitku, bapakku nak hartaku. Dia minta, orang mainlah duit ayah sikit, ayah nak beli sardinnya, ayah nak beli roti nak makan, mak pun lapar sedia-sedia, mau beli buah-buah apple tertiga kat biji kat kami, mainlah duit sikit bulan ni, ayah tak ada duit ni. Contohlah, maka kawan ni pergi jumpa Nabi, mengadu hai dia kepada Nabi, ayah dia minta duit dia, ayah dia nak harta dia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Nabi, kata apa Nabi kata, anta wa maluka li abika. Nabi jawab itu ya, anta, kamu siapa? Ni anak dia. Anta wa maluka, kamu dan harta kamu keseluruhannya, li abika, untuk bapak kamu, hak bapak. Bukan kata hartamu saja, hak pun hak bapak. Seolah yang itu sampai teratur tuan. Tapi kalau kita kata mak ayah tua-tua main rumah anak besar dah, mak duduk elok orang rumah ni, jadi beli lagi, jadi duduk silap-silap pecah basuh bunga kan, kami beli mahal ni TV ni, remote ni, tak ni elok, no? Jangan lu buka tak tahuan silap, seru kat apa kan ni, mak kata tak payah lu buka, no? Dah tengok TV pula, buat rugi kanan pula. Dia pesan macam-macam dekat mak dia, no? Pasal apa? Dia pergi harta dia, takut mak dia pergi rosak. Dulu dia rosak harta mak dia masa dia kecil dulu sikit kan, tuan. Guli dalam supermarket bilion atau ekosen tu, dia guli-guli nak senapan mainan tu. Dia pun tahu mak tak ada duit pun gagah kau tengok, boleh lah cukup kau tengok harta RM9.5 boleh lah, beli dah budak ni guli-guli, beli ke dia, balik seronok tengok pra tak ada sehari patah dua nampak mainan, pasal lah budak dah boleh main, no? Patah dua tu bilang ni setengah selesai, no? Kata mak tu betulnya dia kena jaga elok dah. Contoh, dia daripada kecil sampai ke besar ni habis banyak mana kata mak dia, lingkup lah, mak dia pun tak ada mak terang anak pun. Tapi main kita, mak kita nak pakai kata kita balik, cuy silap sikit lah, bagi rosakkan, bagi pecah basuh hiasan, tapi punya rumah orang tamu tu mampu kena bertiang. Pasal apa? Itu tanah, no? Tuan pada jemaah sekalian, dengan main ayah nak punya motor tak pasal dengan dia naik jauh, dan itu balik jalan habis dah. Padahal dia dulu balas motor ayah dia kering minyak, ayah dia start nak pergi surau, start tak hidup bagi tadi kubur minyak pun start tak hidup. Tapi tu tengok muka tank minyak bukan nak kering. Anak balas di mana tu haram tak punya, elok dia panjang-panjang lah tu, cukup sampai rumah, pak nak keluar start tak hidup lah. Tak pergi surau lah pak dia, tak pergi masjid lah, no? Itu contoh. Siapa? Anak nampak, no? Nampak beza. Kita pun sama juga kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tambah-tambah dapat isteri pula yang berkira pula. Apa nama di Bibi ya, Kak Bibi terlibat. Saya cerita hadis ni, seorang lelaki tu dia asal-asalnya dia nak ngadu lahai dia, kata pak dia tu nak harta dia. Rupa-rupanya dia bukan Nabi kata apa? Anta wa maluka li abika. Kamu, diri kamu dan harta kamu li abika, untuk bapa kamu. Nak kata apa? Maksud anta kamu, khidmat kamu untuk mak ayah kamu. Wasuila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini cerita pula an ashabil a'raf man hum wa man a'raf. Okey, malam ni kita boleh ingat satu benda. Telah ditanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ada orang ditanya dia tentang apa? An ashabil a'raf, tentang penghuni al-a'raf. A'raf ni satu tempat. Manhum, siapakah mereka yang duduk di A'raf itu? Wa man a'raf, apakah yang dikatakan A'raf itu? Al-A'raf itu apa dia? Maka Ibnu Abbas jawab, faqala amma al-a'raf fa huwa jabalun bainal jannah wan nar. Adapun yang dikatakan al-a'raf itu ialah satu gunung yang duduk di antara surga dan neraka. Jabal A'raf itu satu jabal, satu bukit atau satu gunung yang duduk tengah. Belah sini surga, belah sini neraka. A'raf itu duduk tengah bukit itu. Dia kata, wa inna ma summiya al-a'raf li'annahu musyrikun 'ala al-jannah wan nar wa 'alaihi ashjar wa thimar wa anhar wa 'uyun. Ibnu Abbas kata, dan dinamakan al-a'raf itu kerana apa? Kerana dia tu duduk tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Dia naik tinggi, duduk tengah-tengah. Dia ada pokok-pokok, dia ada buah-buah, dia ada air mata, sungai, apa semua ada tu. Al-A'raf tu bukan dalam surga, bukan dalam neraka. Dia duduk padang. Kita kata padang lah, tengah padang, atas padang. Macam atas dunia ni lah. Hang belah mana? Aku belah tu, dah belah ni dah. Itu duduk mana? Aku duduk tengah-tengah. Kalau dia kata dulu, saya kata al-a'raf ni. Amma al-rijal alladhi yakununa alayhi fahum rijal kharaju ila al-jihad bighairi ridha aba'ahum wa ummahatahum faqutilu fil jihad فمنعهم القتل في سبيل الله عن دخول النار. Okey, pasal orang ni dia duduk tengah-tengah di antara surga dan neraka. Siapakah yang duduk situ? Maka jawab Ibnu Abbas, rijal yang duduk di situ ialah mereka yang kharaju ilal jihad. Mereka ni keluar pergi berjihad. Bighairi izni, tanpa bighairi redha aba'ahum wa ummahum, tanpa redha bapa mereka dan mak mereka. Mereka keluar buat baik, mak ayah tak bagi jihad, tapi mereka lawan cakap mak ayah dia pasal apa? Nak keluar berjihad. Contohnya keluar jihad sabilillah ni baik tak baik? Baiklah berjihad, nama pun baik. Faqutilu fil jihad, mereka mati atau terbunuh masa dalam jihad tadi. Mati nak kata mati syahid kan? Wallahu a'lam. Dalam cerita ni mereka keluar tanpa mereka makyat dan mereka mati masa berjihad.
Apa jadi? Famana'ahumul qatl fi sabilillah an dukhulin nar, maka mereka itu terlarang, terharamlah mereka itu kerana mati fi sabilillah, jadi daripada masuk neraka. Tak masuk neraka sebab mereka mati no. Mereka mati pergi jihad, mati elok, jalan belok, maka tak masuk neraka mereka. Wa mana'ahum 'uququl walidain an dukhulil jannah, dan terhalang juga mereka dengan sebab derhaka dua ibu bapa tadi daripada masuk syurga. Masuk syurga pun tak boleh pasal dia lawan cakap mak ayah dia. Masuk neraka pun tak masuk pasal dia mati jihad. Orang lagu ni baina-baina, neraka pun tak, syurga. Nak masuk neraka tak masuk sebab dia mati jihad. Nak masuk syurga tak masuk pasal dia lawan cakap mak ayah dia. Maksud dia duduk mana? Huwa fi al-a'raf, dia duduk di a'raf, di antara syurga dan neraka. Itu antaranya. Lagi fahum 'ala al-a'raf hatta yaqdi Allah fihim amru, mereka akan berada di al-a'raf itu sehingga Allah Ta'ala menghukumkan mereka itu urusan mereka. Sama ada lah jadi Allah Ta'ala hukum mereka dalam syurga, mungkin lagu tu lah. Tapi sementara dulu awal itu mereka duduk di a'raf itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Nak cerita ni ada boleh jadi lagu tu. Pasal apa? Pasal Nahabak kata jangan derhaka 2000 bah, 2000 bah. Nanti pada ni ada cerita apa? Ada cerita mak tak suka dekat menantu. No, mak tu kata awal ni hang cerai bini hang, aku tak suka. Adakah dia perlu cerai bini dia? Dia dengan bini dia itu cinta, sayang, tapi mak dia tak suka. Anak laki-laki ni patut tak ada cerai bini dia, ataupun dia tak ikut cakap mak dia. Lagu mana? Wah, dia tak tahu. Ini dia bagi telan, macam mana dia bagi? Telan mati mak. Telan mati mak, luar mati bapak. Ada mak mati lemah. No, telan mati mak, luar mati bini dia. Kita ikut cerita bab bini ni. Dia cuma cerai bini. Sudah. Kita sayang kat bini kita, kita sayang kat mak kita, tapi mak kita suruh kita cerai bini kita. Macam ni. Ini susah. Nanti kita tengok. Bulan kita sambung bulan 7 nanti, insyaAllah. Wallahu a'lam. Nanti kita pun tidak lagi dulu, insyaAllah. Nanti kita tak sujud lah sampai kenyang makan kaya. Tadi ada mangan. 1 bulan 5 ni saya akan tolak ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.